Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan share satu ilmu cara untuk potong trunking PVC saiz 5cm x 5cm menggunakan gunting. Berpandukan pada lukisan yang dilukis di bawah ni ya. Dia punya sudut trunking dia ialah 135 darjah dan di bawah 135 darjah di sini. Trunking tu akan lalu sini 20 cm. Lepas tu dia akan turun bawah. Hypotenuse dia akan melintang balik horizontal dekat sini. Peralatan yang digunakan adalah pensil kayu, tip ukur, lepas tu sisiku L, gunting. Gunting potong dahan ni. Memang sesuai digunakan. Dan garisan akan dapat lurus lah. Langkah pertama, kita ukur 20 cm. Berapa sini? 20 cm. Daripada trunking, bahagian penutup 20 cm. Anda sini. Okay. Kita buat garisan keliling dia. Okay. Selepas tu kita akan tanda di bahagian bengkokan yang kedua di sini ya. Hypotenuse, garisan hypotenuse. Yang ni pasti garisan hypotenuse ni kita akan kira menggunakan formula teorem Pythagoras. X ni garisan hypotenuse tu sama dengan punca kuasa A kuasa 2 campur B kuasa 2. A kuasa ni menegak, B kuasa 2 melintang. Okey. Menegak 20 cm, melintang 20 cm. Jadi punca kuasa 20 kuasa 2 campur 20 kuasa 2 akan dapat 28.3 cm. Okey, dekat sini 28.3 cm kita ukur 28.3. Saya ambil starting 10 Starting bacaan 10 sebab dia mendatar elok rapat dengan trunking. Kalau kita ambil bahagian ni dia tak rapat. Jadi kita ambil 10 lah untuk dapatkan bacaan yang lebih tepat. 28.3. Jadi 10, 20, 28.3. 28.3 di sini ya. Kita buat garisan keliling. Ya. Okay, selepas tu kita berbalik pada bengkokan pertama ni. Untuk bengkokkan sudut 135 darjah, kita ambil bacaan untuk garisan kanan dan kiri sebanyak 2 cm. 2 cm kanan, 2 cm kiri. 1, 2. Sini ya. Bersendiri 2 cm juga. Buat garisan keliling. Okey, untuk bengkokan yang kedua, disebabkan dia bengkok ni dia akan naik, patah balik naik ke atas. Jadi garisan yang kanan ni adalah paling kanan. Yang lagi dua garisan adalah di sebelah kiri dia. Jadi ukuran 2 cm tu adalah daripada sini. 1, 2.
Lagi satu. 1, 2. Buat garisan keliling. Okey, dah settle. Sekarang kita akan buat garisan piramid. Piramid, sebelah kanan piramid. Sebelah kiri V. Sebab bila kita letak kat sini, kat lukisan, yang sebelah kanan ni dia akan turun. Dia akan turun. Jadi bentuk piramid ni kita lukis sini. Sini kepala. Kepala, sebab tu dia akan bengkok ke bawah. Untuk sebelah kiri ni dia akan jadi ni. Kan? Dia akan jadi sini. Dia akan naik atas. Jadi dekat sini akan jadi, dia akan bengkok kat sini lah. Dia akan bengkok kat sini. Sini akan jadi V. Kita akan lukis V kat sini. Sebab dia akan naik kat sini. Dia akan bengkok kat sini. Kepala dia kat sini. Okay, sebelah kanan dah bentuk piramid. Sebelah belakang pun sama. Bentuk piramid. Belakang trunking belakang trunking pun sama bentuk piramid. Okey. Untuk sebelah bengkokan yang kedua ni berbentuk berlawanan dengan dia. Yang ni piramid, yang ni bentuk V. Dia mirror mirror. Dia berlawanan dengan yang sebelah bentuk dia. Sebelah belakang sama juga. V ya. Okey. Dah siap tu, kita akan lorekkan dia. Yang sebelah kita akan lorek sebelah kanan. Sebelah kiri kita lorek sebelah kiri. Dalam kawasan V ni sebelah kiri. Okey, yang kanan kan. Follow je lah. Follow sebelah kanan. Follow. Dalam dalam bentuk piramid tu lah. Yang ni V sebelah kiri je. Tekan bahagian yang dilorek tu kita akan buang Okey, dah settle. Kita buka penutup ni, cara macam ni. Okey. Kita settle yang belah kanan dulu. Okey. Lepas tu sampai sini kita akan bengkokkan dia. Supaya mudah untuk kita gunting Okey. Lepas tu bahagian ni jangan lupa kita kena buang. Kita akan buat bentuk V. Macam tu.
Bentuk V yang tu kita akan buang. Lepas tu sini bahagian bibir ni kita akan buang juga ni. Okey, macam tu. Lagi satu, sini kita akan buat bentuk V juga, buang. Macam tu. Okey, settle belah kanan, kita buat belah kiri pula. Kepakkan dia. Okey. Macam biasa, sini jangan lupa buat bentuk V untuk buang bahagian ni. Bahagian bibir. Okay, last bahagian sini. Okey, macam tu. Sekarang kita akan bengkokkan dia. Bengkok bahagian ni dulu. Bahagian yang akan bahagian ni kita akan masuk ke dalam trunking. Dan kita akan screw lah untuk tak mau bagi dia lari. Hati-hati ya, bahagian jari belakang tu kena hati-hati. Buat slow. Macam tu. Sebelah kiri pula sama, bahagian bengkok ni dalam trunking. Okay, dah settle bahagian tapak dah. Kita akan settle bahagian trunking, penutup dia. Sama juga, buang bahagian yang beloret. Hati-hati ya, takut patah. Kena mulakan hujung gunting. Macam tu. Okey. Bahagian ni kita buang. Bahagian bibir dia tu. Okay. Belah ni pula. Okey, belah sini pula. Buang bahagian beloret.
Okey. Tebah bahagian bibir dia. Okey, dah siap. Sekarang kita akan pasang di tapak trunking tu. Sini kita boleh kepak. Dia akan jadi yang tu lah. Dia akan bertemu di hujung dia. Yang ni belah kiri dia akan bertemu di saya adjust sikit. Dia ada bengkok sikit ni. Tu. Tu dia akan jadi yang tu lah. Okey, pasang. Pastikan betul-betul kena dekat bahagian garisan simpang dia tu. Ya, garisan tu kena garisan. Kan? Di sini pula. Okey. Nampak? Okey, belah ni, settle belah kiri. Okey dah. Kita kena katok-katok sikit. Okey. Settle lah. Jadi dia kena jadi macam ni lah. Bila kita pasang dekat lukisan tu, dia akan follow lah sama. Pasang garisan ni atas trunking. Dia nampak kan? Sama lah yang atas trunking kan? Dekat bahagian garisan hypotenuse ni pun sama. Dia akan follow atas trunking. Dia akan bertemu kat sudut ni, akan mendatar balik. Jadi perfect lah, kalau dapat macam ni memang perfect lah. Memang lulus lah. Okey, itu saja cara untuk buat bengkokan sudut 135 darjah menggunakan gunting. Okey, kalau buat kaedah ni, lipas ataupun cicak tak boleh nak masuk dalam lah. Tak boleh masuk dalam trunking kita. Okay, nanti saya akan ajar cara nak buat penutup bahagian hujung trunking. Tambah bagi laluan cicak dengan lipas masuk. Okey, terima kasih.